Hai, Assalamualaikum. Selamat malam, kawan-kawan. Sekarang saya berada di Cameron Highland. Saya nak makan malam. Makan malam saya hari ni spaghetti bolognese. Nice. Hai semua kawan-kawan, Azhar, Azul, Dennis, Daya. Luqman, Muiz, Nasrullah, Faiz. Adik Ahmad, Mikael. Azman, Arman, Zul, Syafi, Daniel, all my. Tengok ni you all. Ice cream dalam air. Kayak strawberry ni. Sedap. Hai Arman, hai Azman, Syafi, Daniel, Zul, Zulfikri, Zulfika. Kalau renam. Satu dah habis. So, this is my second food for this night. Burger dia tinggi sangat. Dapat. Burger dia sedap lah. Sedap semua. Ibu dia tak boleh. Guys, tengok motor. Abang bantu kontrol ya. Kontrol tangan saya. Pompon, kawan-kawan. Acah-acah ni. Padahal dia mau bantu. Okey, slow. Lepas. Lagi pusing. Sing. Oh, lepas. Oh, lepas. Brek. Lepas.
Sini. Okey, jalan. Oi, jangan laju. Okey. Tak lagi. Nanti beli satu motor. Saya nak buat film berat. Abang saya motor. Sekejap, break dulu. Lepas minyak, break. Okey. Abang beli air je. Bawa. Jangan. Tengah kawal kan? Jangan pula kuat lagi nak. Okay, slow. Ya. Okay, dah puas main. Kita balik ke bilik kita. Ya. Dah puas main. Okay, kawan-kawan. Zul, Arman, Azman, apa? Syafi. Lepas tu Daniel. Hari ni seronok. Ni first time tadi saya bawa motor tadi saya buat kan video bawa motor. Oh, first time rasa mandu motor ni, tapi sebab saya masalah mata kan. Risau lah takut berlanggar. Okey, saya dah sampai ke hotel. Tapi dah pukul 11. Tak boleh bising sampai pukul 6 pagi esok. So kena cakap slow sikit, suara saya dah tak boleh kuat. Ini dia. Tuh. Siapa di atas? Siapa di atas? Okay. Kita kena cakap slow sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan tu. Saya kena pakai selipar sebab sejuk. Nak pijak lantai. Boleh makan dekat lepas sini. Oh, Boleh, sini boleh. Pakai sepatu. Pakai sepatu. okey. Tapi boleh lepak di sini.
Okay, melepak. Melepak. Itu dia. So, sebabkan dah malam, sorry saya kena slow lah macam saya kata tadi. Sebab ini undang-undang hotel tu daripada pukul 10. Pukul 11, sorry. Mana pukul 11 ini pun. Suara kami nak kena slow, tak boleh bising sebab hotel ni ialah hotel orang yang akan, bukan, hotel ni sebenarnya dia hotel yang orang nak cari privacy. So suara saya kena slow down. Respect lah kan orang-orang kat sini. Sekarang saya tengah santai di luar, nikmati angin sejuk. Tak naik bilik lagi. Tu bilik belakang tu. Okay. Tu dia, kita nikmati angin sama-sama ya. Nasrullah semua, Faiz, Arman, Asman, Daniel apa semua, Mikael, segala kawan-kawan yang ada di sekolah. Kawan apa tu? Dah naik bilik dah? Belum. Ha? Dah. Jom lah. Kau dah naik bilik dah. Bye. Bye. Bye apa? Okay, sekarang kita naik bilik. Kita dah kena naik bilik. Okay, kita masuk. Okay. Okay, slow-slow saya jalan. Kejap. Okay. Inilah waktu untuk saya naik ke bilik saya. Okay, di atas. Di tingkat 3. Sekejap, saya tengah slow-slow naik tangga. Slow-slow saya naik tangga. Okay, lagi satu. Lepas tu ada lagi. Saya memang kena jalan berpegang sebab susah nak jalan dalam keadaan penglihatan saya macam ni. So dia macam agak susah lah. Okay, lepas tu saya naik satu lagi Satu lagi tangga. Okay, saya terpaksa pegang ibu. Slow-slow saya naik. Lepas tu dah sampai bilik saya. Ni dalam dia. Sekejap, tu dia. Tunggu sekejap. Biasa je, kecil je. Tapi biasalah sebab atas kamera manalah ada aircon, sejuk kot. Ni dalam dia. Tu dekat dinding dia ada lampu. Lepas tu ni tingkap dia. Dinding dia tu ada capapan penghiasan lah, apa saya suka. Lepas tu ni dia punya beranda. Kita buka beranda dia. Okay, kita boleh tengok lah dekat sini. Ni. Tengok suasana malam. Sejuk. Jadi kita keluar. Ambil angin kat luar. Tu. Okay, tu bawah dia. Waktu malam ni macam ni suasana dia. Best. Tapi macam biasalah. Pada pukul 11 ni dia tak boleh berbising. Okay, sebab suara saya kena slow sikit. Tengok bawah. Tengok. Tu. Sana lagi. Tu bangunan. Lampu. Bangunan kan? Mekot bangunan tu. Saya nampak macam lampu-lampu sikit. Bangunan. Okay, bangunan. Okay lah, sampai situ sajalah untuk malam ni sebab kita nak tidur. So, jumpa besok pagi. Hai kawan-kawan. Semua kawan-kawan. Muiz, Azhar, Zul, Zulfikar, Zulfikri, Narish, Ammar, Nasrullah, Faiz, Mikael, semualah. Syafi, Arman, Azman. Itulah yang saya ingat. Anak betul lah sebutan dia. Sekarang saya berada di luar.
Oh, Daniel, hai. Selamat saya teringat. Aduh, sorry. Termasuk follower. Hai semua. Sekarang saya berada di beranda di luar. Tengah nikmati bunyi burung. Menikmati bunyi burung, kicauan burung dengan sejuknya. Tapi tak apa, saya dah biasa dah. Sebab kat rumah pun saya buka aircon bukan main kuat. So, sama je. Cuma air dia tak tahu kenapa lebih sejuk daripada angin air bukit kot rasa. Tapi kat sini macam biasalah hotel kan, dia ada water heater lah. Okay. Dan dah lagi satu, saya tengah tunggu family saya lagi satu. Tunggu family saya siap untuk kita pergi sarapan. Kita orang check out kot 11. Tapi biasanya family kalau dah pergi sarapan, dia akan check out awal. Macam waktu nak pergi sarapan tu dia check out siap-siap. Memang jenis family kami macam tu. So kami, apa yang saya nak cakap, family saya macam tu lah. Tapi rasa family you all pun sama juga. Nak pergi tempat lain juga kan. Tu, kita tengok pemandangan kat bawah tu. Kat bawah pula, kat belakang. Salah cakap banyak kali ni. Saya ni lah. Goyang. Tu dia. Itu bangunan kot. Yalah bangunan lah. Nampak tak tu? Sampai sini kan? Oh, jap tengok kat sini. Dekat. Oh, nampak. Sangat nampak. Tu pokok-pokok. Sampailah ke saya. Lepas check out, kami akan pergi tempat lain. Kami akan pergi dekat, tak tahulah, tapi family saya nak ajak tempat lain lah. Tu dah dengar dah kereta, lori, motor semua. Sebab kat sini dia boleh sewa motor kan, untuk lepak malam-malam macam tu. Bukan lepak, untuk healing malam-malam. Tapi motor semua penuh. Tapi tak apa, semalam saya dah dapat pengalaman memandu motor dekat jalan mainan lah. Dia main, tu bunyi lori dekat bangunan sana. Korang dengar tak Takut phone saya ni jenis tak dengar sikit kalau benda tu jarak terlalu jauh sangat. Sebab bangunan tu kan jauh, tapi rasanya dengar sebab benda tu kuat kot bagi saya. Kicauan burung ni pun rasanya boleh dengar je. Okay, balik pada cerita kita tadi. Okay, kita akan check out nanti. Sementara tunggu family saya siap. Lepas tu kemudian saya akan pergi Terengganu kot, seingat saya. Tengok nenek kat sana. Nenek pergi jalan Terengganu. So saya akan pergi tengok nenek. InsyaAllah nanti saya rekod lah. Bukan nantilah, kalau saya ada masa saya rekod lah. Vlog ni pun belum habis lagi. So korang kena stay lagi, jangan pergi mana-mana. Okay. Stay. Oh, lega. Matahari boleh naik, tapi masih ada kicauan burung. Tapi macam dia kurang sejuk sikit lah. Tapi boleh lah. Pasti boleh lagi. Tapi kalau lori belah sana tu tak bunyi dia kaut-kaut apa semua tu, mesti tenang kan. Tapi macam ni pun best lah bagi saya. Best sangat. Sebab dengar bunyi lori, dengar bunyi orang bekerja, dengar bunyi burung, rasa macam menikmati suasana pagi yang fantasi macam tu. Matahari dah naik. Oh. Lambat lagi ni family saya ni. Tengah kemar baju lagi. Oh. Apa tadi saya nak cakap? Tak ada apa kot. Okey kawan-kawan, sebab habis sampai ni. Baru nak jalan lah. Hai korang, sekarang saya dah ada di homestay. Azra. Ya.
Kejut. Sabar. Saya dengan Safia tadi. Ha. Ini siapa? Sekejap. Cakap lah. Dah lama tak nampak kan. Jap, cara cakap macam koyum je. Koyum je? Suara awak lain. Astaghfirullahaladzim. Tanda. Kejut kami. Peri-peri. Peri-peri hilang Dia tak ya. Dah, saya nak turun. Slowly. Awak jangan laju sangat. Slow. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Sekarang saya berada di restoran ramai-ramai dengan satu family. Oma. Cik Su. Hai. Haris. Kamera. Hai. Hai, selamat pagi. Sekarang kita berada di mana tak tahu tapi Abang Luqman. Haris, nasi ke isni? Nasi ke isni, nasi ke had, nasi ke Khamis. Semua nasi ada. Ke Rabu ke Khamis. Jangan kata saya adalah aunty, bukan Sazah. Ustazah ni. Ustazah Azra. Bukan Sazah. Haris, kami nak belajar ni. Kami melangkah lagi. Saya Berarti tengah. hantu kuntilanak. Hantu kuntilanak. Jom. Jom. Dah pergi ke tempat lain. Pergi mana? Tu dia orang pergi mana? Oh, Mana aku? Haris. Saya. Review toilet. Review lagi. Tengok cantik ke tak? Siapa je? Tak lain tak bukan. Adam. Tu Adam ada. Review tandas. Dia kata asyik kat rumah je. Aku nak review kat belah sini cantik tak cantik. Azra. Saya Sazah. Dulu ahli sihir. Sekarang ustazah pula. Dia bertukar. Sazah. Saya bukan Sazah. Saya ada. Jadi saya aunty yang naik atas tangga malam semalam. Saya yang duduk kat Haris. Ya. Saya datang ada satu tujuan. Saya nak bawa Tok Mak ke Geri. Buka lift ada Tok Mak. Yang tu. Haris. Peri Haris tu. Peri Haris. Yang saya tu. Ubah muka saya je muka awak tu. Oi, Reka cerita. bisa ingat lagi. Apa ingat? Lagu ni kecil. Ingat? Dengan hafal. yang kita main yang yang dia kata yang Sofia jatuh pada tingkap. Setiap hari ahli sihir akan kesangka untuk melihat Haris. Tapi sebab ahli sihir tu rabun, jadi Haris buang makanan itu. Dia jadi awak. Azra, kita cari Haris. Dia jadi kau. Kuntilanak. Tak boleh terbang. Kuntilanak 200 kg. Berat sangat. Tu kasihan dia. Azra, Ustazah Azra. Rotan mana rotan?
Ni Haris tidur lambat semalam. Berotan Haris. Haris. Siapa solat subuh lambat dia kalah. Dekat gerik hari tu kita cakap tu. Tapi kan saya tengok dalam video tu kan awak cakap apa? Tak apa juga kita solat. Orang tak solat lagi tak menang. True or dare ingat tak? True or dare tu. Ada pegang tu. Dua depan. Apa nak buat beg lagi tu semua? Ni. Jangan 13 tu mama yang mama punya. True or dare awak pusing gunting tu. Buat gunting besar. Habis bateri ya. Lepas tu awak tanya siapa kawan baik saya kat sekolah? Naufal tu. Awak pilih dare dia suruh awak flip. Macam mana nak flip? Keluar masuk. True or dare? Dare. Kena flip. Rupanya flip game. Seorang-seorang lah masuk. Masuk hari sekali lah. Anak malas. Malas? Tak larat ke? Saya malas. Awak malas. Okay, sekarang kita berada di tepi pantai. Aduh, Mizan. Haris. Kuntilanak Azra. Tongkat sakti baru. Tongkat sakti tadi. Ni, Ustazah. Ni, dah ada rotan ni. Rotan Haris. Rotan Haris. Haris bangun lambat. Saya bangun awal lah. Ya ke? Tapi Pak Ngah cakap awak bangun lambat. Kita mandi. Ha? Mandi. Mandi? Dia mandi? Berenang. Boleh ke berenang? Ha? Boleh berenang kan? Boleh je. Tak ah. Tak boleh. Air apa awak minum? Air tu. Bukan. Haris minum air sirap. Air sirap apa? Jom je. Hai, sekarang saya berada di rumah Cik Pipa bersama Ustazah Azra. Ustazah. Yo Azra Maira. Ustazah dah cabut tudung. Ahli sihir. Ush, nak air. Ahli sihir nak air. Oi. Ada sihir. Nak air? Haris. Apa ahli sihir ni? Tuang air boleh tumpah. Azra aduh. Saya nak pergi masuk tahu. Bye. Balik lu. Bye bang. Kau ngantuk ah. Kak Bakis. Bye bye. Oi sayang kok. Bye. Bye Cik Su. Bye Abang Luqman. Bye. Jempai. Bye Koyong. Bye Haris. Mana Ustazah cepat.
Okay, kita sekarang dah sampai rumah. Kita tengah tunggu lift nak naik atas. Okay, sekejap Okay, kita orang semua pun dah ngantuk dah. Sebab sampai pun dah lambat. Tu, kita buka dah lift. Sekejap. Okay, kita orang duduk tingkat 5 je. So, kita pergi tingkat 5.